Alright, nama saya Muhammad Syahdan bin Sofyan, orang panggil saya Mak Dang. Saya dari Subgroup Kajang. So, 1 minute of sales technique. Alhamdulillah, saya belajar banyak benda, tapi one of thing saya nak highlight kat sini, 1 minute of sales speech itu sangat important untuk saya, yang sangat bagi signifikan untuk saya. Saya nak amalkan selepas ini. So, antara benda, elemen yang ada dalam 1 minute tu, dia ada lebih kepada to get attention and see potential macam mana kita nak tolong orang. So, apa yang saya nak buat selepas ini, saya akan create satu juga sales speech yang mana saya akan guna dia masa saya dah approach untuk to get attention and give to see potential untuk saya tolong prospek-prospek di luar sana. So, dengan harapan saya boleh mengajar orang lain untuk amalkan sales speech tu, dan insya-Allah dia memberi impact juga kepada saya in the way saya nak mengejar kejayaan saya dalam bisnes takaful ini.